One day I will stop falling in love with you. Someday someone will like me like I like you. Dasar kau pemalas. Bagus kau jangan jadi IT. Kau kena ingat, kau kena fikir, hargai orang sekeliling kau. Ihin, bangun. Tak nak. Bangun. Tak nak. Bangun. Ihin, sampai bila nak jadi macam ni? Bangkit Ihin, bangkit. Ya Allah, Aiman. Abaikan segala kecaman. Bangkit Ihin. Ihin. Ya Allah, Aiman. Okay. Tak sangka ikut skrip betul-betul, Aiman. Bukan ini kena kecam. Kau pun kena kecaman. Tak ada, sekarang ni kau lagi teruk kena kecam. Kau bangun. Bangun. Tak nak. Ihin, bangun Ihin. Sampai bila kau nak jadi macam ni Ihin? Kau nak kena kecap lagi ke Ihin? Cepat bangun. Bangkit Ihin, bangkit. Bangun Ihin. Ihin, nampak spender tu Ihin. Bangun cepat. Pergi buat konten sekarang. Ihin takkan berdiam diri. Mungkin ini masanya untuk bangkit. Tapi sekejap je. Hai, assalamualaikum korang. Acun penyala di sini. So memandangkan indah banyak kena marah, kena ceramah semua benda dan rasa menyesal sebab selama ni sedar yang tak hargai ia selama. Ya ke menyesal? Ya ke menyesal? Menyesal lah nampak buat konten kan? Duduk tegak. So kita orang pun ada selisih faham sikit. So konten hari ni kita orang nak create moment. Ina asal ingat kenangan kita bila buat konten ni, okey? Jangan salah nanti kita bersama lagi ke tak bersama lagi ke. Jika hari ini yang terakhir, izinkan ku mendengar suaramu lagi. Seorang, jom. So hari ni kita orang nak buat apa? Kita orang nak lepaskan segala marah kita. Kemarahan kita orang Dekat sesama sendiri mana dekat boleh? Okey. Naklah. Boleh? Cepat. Boleh tak? Itu. Asal ikut pusat lu kan? Tahu. Bukan macam Bukan, sepak situ. sepak sana. So sekarang ni Asla akan sepak kepala. Asla tak sepak tu. Asal tak sepak tubuh tapi asal tak sepak kepala dia. And 1 and 2. And 1 and 2. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada. Sakit dia. Kan tak baik macam tu kan? Kena cakap tak baik. Tapi tak baik kan target situ. Tapi Asal target sana. Okey, Asla tahu something tak? Apa? Asla ni rendah tau. Kalau Asla ada anak, kalau Bagi bola tu. kalau Cepat Asla dalam ni air. rendah tau. Kalau Asla ada anak, anak Asla mesti tinggi. Tiba. Sebab bapak dia tinggi. Cepatlah, jangan banyak cakap lah. 3, 4 and 2. Asal target muka yang tadi? Tak sebab Asal target tak boleh buat itu. Asal duduk situ tak? Tak, aduh. Tak best lah main orang tua. Macam ni lah. 3. Terkosong. Asal tadi dapat Tak ada, tak dapat.
Minta maaf sebab selama ni abaikan kau. I will never apologize. Come on, come on. Nak tengok yang sepak paling kuat tak? Okay. Duduk sini. Nak tengok yang sepak kuat macam mana? Macam mana? Ikut futsal dulu. Nak tahu asalnya sepak yang paling kuat. Okay. Asal dulu course bola dalam PS5. 3, 2, and action. Kau ni kan, 3, 2, and action. Takut. Kuat juga salah. So korang je kita pergi ke game seterusnya. Okay. So kita nak pergi main. Sanggup Panjang. rasa tak muat pakai helmet. Tapi nanti Dia jadi macam cengkerang kura-kura. buatkan okey. Nak sebut pulang sara. Terburuk sikit okey. Ini rasa malu pakai benda ni macam pakai pampers. Jangan tengok asal daripada belakang, okey? Cuba okey tak tengok. Asal pusing sikit. Tak nak tengok okey ke tak. Asal jangan. Jom naik. So sekarang nak cabar Aslah dia punya keberanian dia naik atas ni. Aslah berani tak? Berani. Okey jom try. Okay, boleh. Cuba ini setakat easy je benda ni. Cuba saya buat okey. Saya pandai buat ni. Saya buat tak ketat sikit Sabotaj kematian. Ini jangan tengok. Ini jangan tak daripada belakang. Ini jaga pandangan, okey? Okey. Ni naik je ke? Naik. 1. Cepat. Kenapa? Dia menarik. Naik. Ni tak tengok ah. Ni tak tengok tau. Aslah buat apa tu? Tengah naik. This is so gayat lah. Tak apa gayat pun tapi sebabkan dia tarik. Aslah okey? Okey? Ini gelang tangan Asal nak tercabut. Tolong ambilkan. Gelang tangan Asal tolong ambilkan. Cepatlah. Aslah boleh? Tak. Tak boleh kan? Lepas tu nak kena buat apa? Nampak? Sabar Kau ingat okey? senang-senang je aku bagi kau main ni. Ni. Takutlah nak lompat. Tak ada. Cepat lompat. So, dia takkan terbom gitu Takutlah Ihin. Boleh. Aslah. Next. Biasa je. Kau cepat sekali buka Kak, saya malu. Tak apa Kak. Biar dia mencari je. Main sepanjang jalan boleh? Please. Jangan buka. So kita nak pergi main yang seterusnya. Ihin dah pula. Takut. Mencintai dia, Bungok lah dia ni. Salah dia tengok ni. Dia nak. So sekarang ialah Ihin pula dan Asal harap dia jatuh tersungkur. Asal harap wayar ni time dia tak berfungsi. Nama tak okey ke? Ihin, 2 tangan Ihin. Ha? Weh! Aslah! Ini tahu Aslah? Tinggi ke tepat ni? Kenapa tahu? Untuk Aslah ni sanggup tau. Untuk Aslah ni sanggup naik ni untuk Aslah. Ihin, berdiri. Aslah nak cakap, jika dia undurkan masa, apa yang nak buat? Dia nak betulkan balik semua benda. biar berputar utara selamat ku tak. Dan nak kita macam dulu balik rajin post konten. So yang buat konten ni pun untuk Aslah. Ina beritahu minta maaf sangat-sangat, okey? You jump, I jump, okey? You jump, I watch you jump. Wait dulu. Sumpah kena tu. Nino. Aslah, kan tadi cakap apa? Kalau Aslah ada anak lelaki, mesti dia tinggi kan?
Kalau apa? Kalau asal ada anak mesti dia tinggi. Ha. Tarik balik boleh? Mungkin tak ada. Cepatlah buka. Asal tak boleh tengok macam ni, dia macam menggelikan. Sekejap ni senang Asrah. Ya. Sumpah. Macam mana ni? Cepat. Antara senyumanmu Yesterday, all my troubles seem so far away. So sekarang nak panjat nak lah ni. Cepat sikit je lagi. Bontot tu janganlah menonggek sangat. Bencilah. Yeah. Cepat Aslah. Asal tu Ihin jalan sebab Asal tak sanggup nak dekat dengan bontot Ihin. Aslah, ini peluang Aslah. Asal tak sanggup. Ini Asal peluang nak Ihin Aslah. jalan dulu. Ihin, menggerutu. Kenapa nak jalan ikut sini? Tak berani sana. So, dengan cerita Aslah pernah naik benda ni. Dekat Dan dia kata escape benda ni. ni biasa je. Biasa. So, kita tengok Yang biasa saya je ni. pergi tu lagi ekstrim, lagi tinggi and outdoor. Nampak segala hutan, rimba, burung semua nampak. Ina harap asalnya lupa kenangan kita bersama, okey? Dan kita cipta memori ni nanti kalau kita bersama atau tak bersama, Asal balik tengok video ni yang kita pernah bahagia. aku kan selama ini. Oh, biar berputar utara selamat. Ya, Ihin, so Asal harap memori ni akan jadi memori indah untuk kita and Asla akan ingat saya bila-bila. Walaupun kalau kita bersama ataupun tidak bersama, memori yang tercipta takkan mudah untuk dilupakan. Berjalan bersama, Memori yang tercipta takkan mudah untuk dilupakan. menarilah denganku. Aslah, jalan lah. Go in. Asal bagi semangat daripada belakang. Ini boleh. macam mega. Menyesal tak? Kau hajar dia. Dia main tolak-tolak. Hey. Cepatlah sikit. Jangan reaction macam tu. Itu Aslah. Dia gerak Gerak. 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 Jangan gerakkan. Hampir. Tepi. Aslah nampak cantik kat sini. Aslah, kenapa kepala ingat kat sini? Aslah, Ya. happy tak? Happy. Sebab apa? Sebab dapat mencabar. Walaupun tak berapa mencabar tapi boleh lah. Comel. Apa nak lagi kepada lepas kenapa? Takutnya. Tolong. Aku lah sikit hati. Tolong. Ingin tahu tak Aslah takkan kalah dengan benda-benda macam ni. Aslah cuma akan kalah dengan kesejukan. Buat laju. Tak tahu apa dia enjoy main benda seram macam ni. Ini bukan level-level Aslah. Level Aslah ni yang ekstrim. Ini anak buah Aslah umur 5 tahun pun boleh main. Sekejap ni kita tengok dia lompat, okey? Ramai penyokong untuk tolak Ihi ni. Lompat lah, tak pegang tiang. Saya turun sini dulu. Cepatlah. Lebih habis. Ihi. Dia sangat tak strong and lemah. Tadi Ihi nak lompat tak dapat. Asal kalau cuba lompat pula. Takut nak pegang benda ni. Betul. Ihi pegang lah. Ya? Ihi pegang. Ya, saya kan berani. Saya kan berani tadi. Engkau hang. 1, 2, 3. Lepas. Pusing-pusing. Tak nampak. Aslah. Kita fokus satu benda dulu. Nak buat apa? Cepat. Ingat stand kamera. Ya.
Sini. Penat nak kontrol semua benda nak main. Kita nak stand ni, tak tahu sejak kiri, sejak kanan. Gol. Asal memang pandai main bola jaring. Gol. Ihin. Gol untuk kali ketiga. Okay, kita main benda ni. Gol kali keempat weh. Hebat tu. Okay, Aslah. Kalau yang dapat masukkan ni, nak bagi Aslah something daripada next content. Kalau tak dapat masuk, tak ada benda tu, okay? Okay, Hin akan buat kalau dapat masuk kan? Okay, Hin. Yes. Saya nak tengok. Masuk! Wah! Aslah akan dapat something. Asal video tu macam Ihin yang Aslah genda. akan dapat something. Maksudnya Aslah genda something tau. Yeay! Aslah akan dapat something daripada Ihin. Wow! Ihin, kalau Aslah dapat jaringkan ni, Ihin kena bawa Aslah pergi makan tempat mahal yang ada view View cantik. dan juga hadiah. Hadiah tak ada ah. Semoga dapat Hadiah masuk. tak ada. Satu je. Yeah! So kita cancel. Sekali lagi. Tak ada, kita cancel. Tepi. Okay. Tepi lah ya. Itu mengganggu Aslah sebenarnya. Okay. Aslah nak lompat. Ini sibuk nak lompat juga. Kenapa? Women. Okay, last try. Last try. Yeah. I got goal. I got goal. Lihatlah. Ini Aslah tu metik lompat. Aslah tu metik lompat sebab ini lompat. Impu tak faham masalah dia ni, Aslah ni. Kenapa kau tak elak? Kalau Aslah kali ni dapat masuk ni, Aslah janji dengan Hin. Janji dengan Hin, Aslah kena sentiasa happy, jangan menangis. Sebab Hin dah tengok Aslah 6 kali menangis. So Hin nak harap Aslah happy, okey? Bila nanti saatnya telah tiba. Sebab Hin dah tengok Aslah 6 kali menangis. So Hin nak harap Aslah happy, okey? Hin nak masukkan bola ni untuk Aslah supaya Aslah happy. Janji ya, happy-happy selalu. Dan ada masalah cerita dekat Hin. Saya akan cuba janji. Walaupun nanti Aslah akan sedih tanpa Ihin. Oh, nak berpisah dengan Hin. Aduh, nanti lah. Tak gol. Aslah, dia dapat tangkap 3 kali. Tak ke? 3 kali. So, Asal dulu. Seirama. Kita lompat seirama dia. 3. Ya. Okay, kali ni saya yakin Asal boleh. Ya. Gol! Apa yang gol? Aku tak faham. Okay, Ya. happy tau. Tadi cakap apa? So, itu saja untuk konten hari ni. So, Hin harap dengan konten ni Aslah ingatlah segala kenangan kita. Sebab nanti ada konten partnership. Hin tak tahu kita bersama lagi ke tak. Cuma ni Hin dapat create kenangan dengan Aslah. Okay? Berdua denganmu, berjalan bersamamu. Dan Hin cakap Aslah sorry banyak-banyak sebab selisih faham sikit. Dan hari ni tak tahu nak buat rasa happy sikit sebab dapat buat Aslah gelak balik, hilang balik stres. Sebelum ni Aslah datang kerja muka stres je. Muka stres. Sebelum ada YouTube dia banyak main-main tau. Ni lepas ada YouTube dia baring, Hin tengok dia buat apa? Tengah settle pasal YouTube, thumbnail semua. So yang harap Aslah selalu happy, okay? Nak tengok Aslah happy selalu. Bila nanti saatnya telah tiba, Aslah happy selalu. Terima kasih Ihin. Asal pun harap yang terbaik untuk Ihin juga. Walaupun nanti akan ada konten, ada partnership, kita pun dah tahu benda tu. Asal harap apa pun yang terjadi nanti ialah yang terbaik untuk kita. Untuk Ihin terutamanya. Terima kasih Aslah banyak tegur Hin. Dan Hin dah buat konten. Dan konten ni memang untuk diri Hin.
Tapi untuk Aslah juga. Konten ada satu surah ni nak Aslah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ghani ya mughni aghnini bila sababin fa innaka ala kulli syai'in qadir. So doa ni untuk kita murah rezeki. Lepas subuh baca 10 kali, insya-Allah rezeki datang. So saya cakap dan kepada semua ni rasa segan Aslah macam tu, okey. So kepada In Mas Ketia, Cumi Moris, Aslah Clean dan kepada semua supporter kita orang, TikTok kita orang. So terima kasih support kita orang, family, saudara mara, kawan-kawan, adik-adik Aslah dan Aslah ini. Dan terima kasih kepada semua viewer, subscriber Aslah dan Ihim yang bantu marathon, bantu like, komen semua. Kami sangat menghargai korang, supporter-supporter Culah, dan kami harap korang still support walaupun apa jua perjalanan kami selepas ini. Dan saya mentor dan saya menti kami Culah. Maafkan In Aslah sebab kecewakan Aslah. In suka tengok Aslah happy. Happy selalu Aslah. Alah menang dah. Betul saya dah pertama. Aslah sudah takut. Kalau takut dia laju. Tengok.